Sri Siti Nurhaliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya diucapkan bertamu yang terhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan juga Ketua Menteri Melaka, orang Melaka semua yang ada kat sini, Kampung Masjid Tanah. Ya, terima kasih atas jemputan beraya dengan saya. Ya. Okey, saya hadiahkan dengan lagu yang saya lancarkan pada bulan Ramadan hari itu, lagu daripada ciptaan pencipta muda